Kalau korang rasa kereta sedan ni hanya untuk bos-bos pergi kerja dan balik kerja saja, korang boleh jumpa lagi Volkswagen Arteon R-Line Pekan Edition. Salah. Volkswagen Arteon R-Line Pushback Edition. Kereta ni bukan sedan yang biasa, tapi dia ada karakter dan juga attitude. Nampak tak grill depan penuh dan padat? Kena pula dengan logo R tu. Simple je, tapi dia bagi signal jelas kereta ni ada ciri eksklusif yang bukan untuk semua orang. Bila masuk dalam interior, terus rasa macam duduk dalam private lounge. Seat leather semi bucket, ambient light, infotainment yang besar dan semua detail dibagi rasa premium. Namun, dia masih ada jiwa sporty. Jangan ingat Volkswagen Arteon ni cuma gaya je. Dia datang dengan enjin 2.0 liter TSI dengan 280 horsepower dan 350 Nm torque dengan transmisi DSG 7 speed. Tekan sikit dia pergi. Tekan habis, confirm kau rasa kick dia. Kereta ni untuk orang yang nak nampak classy, tapi dalam masa yang sama nak ada power. Kereta dia cukup untuk buat orang lain fikir dua kali sebelum nak potong kau kat highway. Senang cerita, Volkswagen Arteon R-Line Pushback Edition ni adalah kereta yang ada gabungan mewah, elegan dan juga sporty. Kalau korang nak rasa macam bos-bos tapi nak sporty look, Volkswagen Arteon R-Line ni memang adalah pilihan yang paling tepat sekali. Apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.